Akmal bukan kuat. Akmal seorang derahya. Dia jadi budak catur Zahir Hamidi. Nampak cengeng tapi jadi bidak catur. Bos dia Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin tak tahu nak pergi mana lah masuk UMNO balik. Dia kata nak main di Kedah, saya kata mai. Dia nak tengok orang Kedah kata apa? Tak mustahil, tak susah. Kita nak minimum 15 kerusi. Kalau boleh pergi sampai 21, alhamdulillah. Tang mana UMNO bertanding semua kita boleh masuk. Boleh menang. Tuan-tuan sekalian, saya nak habaq di negeri saya. UMNO tak ada kerusi. Tuan-tuan boleh buat di negeri Melaka, UMNO tak ada kerusi di Melaka. Boleh? Di tempat saya ada 51 kerusi. 15 parlimen, 36 DUN. Satu tak menang UMNO. Kita ulanglah peristiwa besar itu di negeri Melaka bersejarah ini. Biar kita kata 28-0.